salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam sihat satu Malaysia. Bahagia saudara pengacara majlis yang berhormat Tuan Haji Farid Saad, Adun Kawasan Pulau Betung, yang bahagia Datuk Muhammad Syukri Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Penerangan, Yang Besar Meja Muhammad Faizal Harun, tuan rumah kita, Tuan Haji Ishaq Abdullah, Pengarah Jabatan Penerangan, dan Tuan Haji Hashim Bedu, Timbalan-timbalan pengarah, para panel, moderator dan juga para peserta program Gen Apa Kata Gen Y pada pagi ini. Alhamdulillah, saya difahamkan peserta terdiri daripada Politeknik, KKTM dan juga sekolah Sri yang dekat, yang ada Form 6 tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita berhimpun di Dewan yang bertuah ini untuk sama-sama kita menjayakan program kali ini dengan orang muda saja. Orang tua macam kami ini tak ramai, yang ada semua orang muda. Alhamdulillah. Bila saya berhimpun bertemu dengan orang muda, saya juga merasa muda baliklah. Walaupun dah tua, tapi merasa muda balik. Semangat dah naik balik, ya. Saya pun dulu pernah muda lah. Pernah jadi pelajar di sekolah, di universiti dan sebagainya. Masa tu, masa peringkat umur macam ni lah, kita rebellious, anti-establishment, sampai ke universiti. Di universiti dulu tahun 70-an, awal 70-an, tidak ada kawalan, kita ada otonomi dalam universiti. Belum ada akta college dan universiti, ya, tak ada. Saya masa tu di Universiti Melaya, kita buat apa saja dalam kampus, tak ada kawalan. So apa yang orang muda buat sekarang ni very mild sebenarnya. Kami buat lebih teruk pada dulu. Kami ada berbagai-bagai, ada persatuan, berbagai-bagai persatuan, yang ekstrim, yang tak ekstrim, yang sosialis pun ada dalam kampus. Ya? Kami juga pernah jemput Lim Kit Siang masa tu masuk ke kampus dan bagi ceramah di kampus. Kami buat semua dah. Biar benar, kita dah buat semua. Apa yang kami tak buat, semua kami buat. Tapi sekarang ni nothing. Aktivitinya kalau banding dengan dulu, saya anggap very mild. Kita buat banyak, ya? Tapi akhirnya orang-orang kawan-kawan saya saya belajar perubatan, kawan-kawan saya belajar berbagai-bagai lah, buat ekonomi, buat Malay Studies, berbagai-bagai. Mereka keluar lebih awal, 3 tahun, 4 tahun dah keluar. Saya sampai 6 tahun duduk di universiti. Orang ni yang masa dalam kampus, mereka bukan main lagi anti-establishment, bukan main marah, bukan main anti kerajaan. Semuanya tak kena. Padahal mereka itulah yang masuk universiti, mereka dapat scholarship, kerajaan bagi. Jarang-jarang terdapat orang yang masa itulah yang pergi masuk universiti atas belanjaan keluarga sendiri. Mereka ni kebanyakan dapat scholarship. Mereka juga jadi anti-establishment, mereka anti kerajaan. Oh, dah keluar. Dia keluar kampus bekerja. Bekerja dengan siapa? Bekerja dengan kerajaan. Kerja kerajaan, jadi pegawai kerajaan. Lepas tahun dah beli kereta, buat masuk kampus. Tayang pada kami lah, kami masih lagi belajar. Tanya, dulu hang bukan anti kerajaan ke? Dulu dia kata. Sekarang baru aku sedar yang sebenarnya dalam kampus dengan luar kampus lain. Apa yang kerajaan buat tak elok dah, dia kata. Ini orang yang anti kerajaan dalam kampus ni. Apa yang kerajaan buat elok dah. Sekarang aku sokong penuh pada kerajaan. Kerajaan yang sama, dulu dengan sekarang, kerajaan yang sama. Dasar apa yang kerajaan buat semuanya baik. Dia kata, ini kawan saya yang anti kerajaan dulu ni. Ya? Kata.
Betul, saya setuju. Dulu memang kita banyak engagement antara pejabat kerajaan, pejabat belia dan sebagainya dengan student di universiti. Saya adalah antara yang dijemput untuk hadiri berbagai kursus bila ada program bila cuti universiti, kami dijemput dan kami dibagi input tentang keadaan semasa, tentang kerajaan, tentang keadaan semasa, dan kami faham. Lepas tu saya tiba-tiba berminat untuk masuk politik. Ini dasar dulu sehingga sekarang adalah sangat positif. Dasar pelajaran amat positif. Polisi tentang kesihatan begitu baik. Ya. Kita cerita tentang pelajaran dulu. Tak ada di dunia. Saya kerap juga saya turun ke sekolah-sekolah sekarang di kawasan Balik Pulau. Turun, bila tanya budak-budak sekolah ni yang darjah 6, kamu nak jadi apa? Oh, saya nak jadi misi. Mak dia misi. Saya nak jadi ahli bomba. Cek tengok bapa dia orang ni apa? Bomba. Saya nak jadi polis. Ada yang nak jadi doktor, ada yang jadi lawyer, nak jadi arkitek dan sebagainya. Kenapa budak ni? Kenapa budak ni boleh berfikir, boleh pasang niat dia, cita-cita dia untuk nak jadi apa yang nak jadi? Nak jadi doktor, jadi lawyer. Kenapa? Pasal dia tahu. Sebab dia tahu bahawa walaupun bapa dia miskin, bapa dia kerja kampung, bapa dia nelayan, tapi dia boleh bercita-cita kerana di Malaysia, kerajaan kita, kerajaan Barisan Nasional memberi peluang pada semua orang. Tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Sabah, Sarawak, semua ada peluang yang sama untuk sampai ke mana-mana. Nak jadi apa pun boleh jadi, ya? Di Malaysia. Hebat. Percuma. Sampai ke universiti pinjam sikit, pinjaman PTPTN, itu pun dia punya apa? Dia punya interest cuma 2% sahaja. Kerajaan pinjam duit daripada EPF 6%. Beza 4% kerajaan bayar. Hebat kerajaan. Cuba bayangkan kalau tak ada PTPTN, tabung PTN ni, berapa kerat yang akan boleh masuk universiti? Tak ada. Orang Balik Pulau, saya ingat tak ada lah kot. Semuanya nelayan, petani dan sebagainya. Dapat surat daripada universiti, anak tuan diberi tempat dalam universiti. Yang bapa ni bawa lah pergi, surat ni pergi ke bank nak pinjam duit. Bank tengok atas bawah, dia tahu dah orang ni tak boleh bayar. Bank takkan bagi. Tapi kerajaan kita ni amat positif. Dia sediakan tabung. Dan kerajaan dah belanja lebih daripada 50 bilion untuk bagi peluang pada semua orang, rakyat Malaysia yang muda depan kita ni, untuk masuk universiti. Dan hari ini hebat. Kita ada 20 universiti awam. Ada saya ingat 40 universiti swasta di Malaysia. Ya? Tempat banyak. Kalau bandingkan kami dulu, saya dulu tahun 70-an, ada 3 universiti saja. Universiti Melaya, Universiti USM dan UKM. 3 saja. Berebut. Nak dapat tempat berebut. Nasib tak ada baik, memang tak dapat. Tapi nasib baik, saya dapat tempat. Alhamdulillah. Dulu, sekarang peluang cukup cerah. Yang tak mau belajar sampai ke universiti, boleh sampai ke politeknik, boleh sampai ke KTM, boleh buat diploma, boleh buat sijil. Bila nak buat diploma, dia teringat nak buat degree, boleh buat. Boleh. Kita ni amalkan pembelajaran sepanjang hayat di Malaysia. Di negara lain, termasuk juga negara maju, nak bagi tahu, saya berjalan banyak dah. Saya tengok banyak negara dah. Tak ada chance. Tak ada peluang. Yang miskin-miskinlah apa ke dana.
Ya? Limit dia akan kekal Papua Perdana kerana dia tak berpeluang untuk belajar. Nak belajar di Amerika pun scholarship bukan banyak, sikit-sikit saja. Yang lain dia terpaksa bekerja dulu. Banyak rakyat muda-muda rakyat Amerika dia bekerja dulu untuk nak support, untuk dia nak belajar, membolehkan dia belajar di universiti. Kita tak. Kita nak belajar boleh terus sampai universiti. Hebat tak hebat? Kerajaan buat tu elok dah. Tapi ingat tak beberapa tahun lepas budak-budak pelajar daripada UiTM, anak kampung buat kemah di Dataran Merdeka, buat kemah, buat demonstrasi nak suruh kerajaan tutup PTPTN punya tarakai. Saya tak kata buta-puk, tapi tarakai. Tutup PTPTN tu, adik-adik dia tak akan belajar, tak akan boleh belajar kerana tak ada tempat. Ini kadang-kadang kita sebagai orang muda, kita kena fikir betul-betul apa yang kita buat tentang tentang kesihatan. Mana ada di dunia macam kita dapat bayar RM1, jumpa doktor, dapat ubat. Seminggu, sebulan dapat ubat RM1. Mana ada di dunia? Tak ada. Ya? Kita kerajaan belanja banyak. Kerajaan kutip RM1 saja. Kerajaan belanja banyak. Berapa juta? 23 bilion untuk nak support perkhidmatan kesihatan kita. Hari ini perkhidmatan kesihatan di mana-mana RM1. Yang mampu dia bayar sikit. Yang miskin memang confirm dia miskin, dapat percuma. Sebab tu hari ini orang Malaysia tak takut sakit. Dia tahu dah kalau sakit dia boleh pergi ke mana-mana, ke klinik, ke hospital, boleh pergi percuma. Hebat. RM1 baru 25 sen US. Orang luar negara bila berjumpa dengan saya, dia main sama ada saya pergi ke luar negeri ataupun dia datang sini, bila saya sebut kata kita bayar RM1 saja, dia terkejut, dia terperanjat kerana di negara dia tak berlaku begitu. Di negeri China, kalau sakit, rakyat China kata lebih baik mati. Kalau tak ada insurans, lebih baik mati kerana tak mampu nak bayar kos perubatan mereka. Kita di sini RM1. Rakyat Malaysia tak takut sakit. Rakyat Malaysia tak takut sakit kerana dia tahu ada tempat nak pergi. Sampai macam tu. Semua ni kita take for granted. Kita ambil benda sambil lewa. Ini bukan sambil lewa, ini special. Ini rakyat Malaysia untung. Ya? Kena bertuah, kita bertuah kena dapat kerajaan yang sentiasa bekerja untuk kita. Keselamatan terjamin. Kalau kita pergi ke luar negara, pergi ke Johannesburg contohnya, di Afrika Selatan, pergi pukul 6 petang, sir, please remain in hotel, please don't go out. Pukul 6 petang, duduk cerah lagi. Dia tak pergi keluar lah. Pasal apa? Pasal tak selamat. Tak selamat, takut kena bom. Masuklah di merata tempat, termasuk Pakistan pun. Di Pakistan pun nak pergi sembahyang di masjid bukan boleh pergi sembarangan. Ada masjid yang selamat, ada masjid yang tak selamat. Ambassador kata, Datuk pergi masjid ni, sembahyang pergi masjid ni, yang ni jangan pergi. Takut apa? Takut kena bom. Sama-sama Islam. Kita di Malaysia, kita ada semua bangsa, semua agama, semua macam-macam lah. Ada bentuk orang macam-macam. Tapi alhamdulillah kita boleh bentuk satu kerajaan yang prihatin, yang bekerja untuk rakyat daripada dulu sampai sekarang. Ya? Saya boleh tanya lah, saya nak tanya pun boleh, tak mau tanya pun boleh. Ini orang muda ni. Kalau hari ni mereka memanglah dulu tak ada social media,
Sekarang ada social media, ada segala-galanya. Ya, Facebook dia, website lah, Instagram lah, WhatsApp lah, berbagai-bagai. Rajin sungguh orang muda ni tengok interaksi dengan social media. Kan main lah. Saya nak bagi tahu, nak cerita, nak buat perbandingan antara social media dengan media perdana. Saya pernah dalam satu majlis Kementerian Kesihatan, kita ada malam bersama media, apa nama jurnalis yang terkenal ni, Allah lupa dah, dia duduk sebelah saya, Datuk Kamil Waria. Dia duduk sebelah saya bersembang. Dia kata, Datuk, kami di media perdana susah. Tiap kali kami nak tulis apa-apa berita, kami kena check, double check, 3 kali check untuk pastikan maklumat yang kami terima adalah benar. Kalau tak benar, takut orang suruh kami. Media perdana, televisyen, radio, semua kena check dan counter check, pastikan berita itu betul. Di social media, siapa nak check? Di WhatsApp, siapa nak check? Di website, siapa nak check? Kita punya Facebook, siapa nak check? Tak ada orang check. Dia tulis ikut dan saja, ikut suka. Ikut suka dia tulis. Bila melampau sangat orang ambil tindakan mahkamah lah. Yang biasa tulis. Isu 1MDB contohnya. Ini orang muda memang cukup minat lah. Isu 1MDB, isu 2.6 bilion dan sebagainya. Masa peringkat awal tu, kita bukan tahu fakta yang sebenar. Tapi ramailah dia menulis berbagai-bagai. Ikut suka yang dia fikir, dia tulis. Fakta tak tepat pun tulis. Ya? Dan orang lain pula tumpang sekaki, tambah lagi. Kemudian dia forward kepada kawan-kawan dia viral kepada kawan-kawan dia. Takkah itu satu fitnah? Benda yang kita tak tahu, kita tulis, kita forward, kita fitnah kawan-kawan, fitnah orang lain. Kalau bagi orang Islam, satu dosa yang besar lah. Dosa dia lebih buruk daripada bunuh orang, lebih teruk daripada bunuh orang. Tapi yang tu yang kita buat, yang tu yang kita suka buat, tulis. Benda yang kita tak tahu, kita tulis. Baru hampir-hampir Datuk Seri Najib nak letak jawatan lah, kononnya lah. Tapi alhamdulillah Datuk Najib dia pertahan, dia mempertahankan diri dia, mempertahankan kerajaan. Akhirnya kerajaan tak jatuh, tak tumbang, dan Perdana Menteri masih kuat, tetap kuat. Ini semua angkara Facebook, angkara social media. Jadi kita sebagai orang muda yang bertanggungjawab, bila tiap kali kita terima berita ataupun kita baca, kita fikir dulu, ini betul tak betul? Betul tak betul? Ya? Fikir. Jangan apa juga orang tulis kita percaya. Kita ada fikiran kita sendiri. IQ kita bukan koman sangat. Kita boleh fikir apa yang baik, apa yang tak baik. Ya? Jadi kalau kita sentiasa exercise kita punya intelligence, kita akan, negara ini saya ingat akan lebih aman damai. Ya? Hari ini dalam social media kita baca macam-macam lah. Kita nak jatuhkan kerajaan ini, nak jatuhkan kerajaan Barisan Nasional, kerajaan yang dah berjasa banyak daripada dulu hingga sekarang. Kita kena jatuhkan, naik kerajaan lain. Saya nak tanya, kerajaan macam mana yang kita nak tubuh kerajaan macam mana di Malaysia ni? Ini kerajaan kita buat yang terbaik. Cukup baik. Saya kata terbaik kerana saya sebut tadi, saya dah pergi ke banyak negara di dunia. Tak ada yang macam kita. Nak tubuh kerajaan lain. Kerajaan macam mana? Kita nak tanya. Kalau kerajaan yang ada sekarang tumbang, nak naik kerajaan mana? Bolehkah kita harap pada DAP untuk tubuh kerajaan dan kerajaan itu menjadi adil macam kerajaan sekarang? Bolehkah dia manage? Dia satu parti kecil, nak suruh PKR jadi kerajaan, kalang kabut punya parti, nak suruh PAS parti yang kecil, dan dia
tak ada rekod kerja yang baik. Anda fikir tengok. Dia cerita dia senang aja. Kita jangan pandang kita benda yang tak ada, kita jangan cuba nak create. Kita ada satu kerajaan yang cukup baik. Kalau ada masalah sikit kerajaan, ada rasuah sikit sana sini, itu kita boleh selesaikan. Kerajaan tubuh SPRM untuk nak membenteras rasuah. Pegawai kerajaan kena bawa ke mahkamah, kena rasuah. Semua orang lah, bukan kecil, yang besar pun kena tuduh di mahkamah. Kerajaan cuba benteraskan. Mana kalau ada masalah sikit, pokok rendang ni, pokok rendang ada ranting yang berulat, ranting yang reput sikit, ada daun yang berulat sikit. Pasal apa nak tebang pokok tu? Buanglah ranting yang reput ni, buanglah ulat tu. Kita betul balik keadaan. Kita tahu baja, bagi dia naik lagi rendang. Kalau kita tebang pokok tu, bila pula pokok yang baru nak tumbuh? Ini saya bercakap pada orang yang, saya kira orang yang dah boleh fikir ni. Tebang pokok yang ada sekarang, rendang elok, bila pokok tu baru nak tumbuh? Silap tak tumbuh langsung, naik pokok lain. Ini kita kena fikir. Hari ini jangan, saya haraplah orang muda ni jangan berpolitik sangat. Kita tumpu tentang karier kita. Itu yang lebih penting. Hari ini di Malaysia, hari ini kita dah sampai ke tahap ini, hampir menjadi sebuah negara maju, ya. Berkat daripada usaha bapa-bapa kita, datuk kita dulu sampai sekarang, mereka tetap berusaha untuk nak membangunkan negara ni, dan hari ini kita hampir menjadi sebuah negara maju dijangka tahun 2020. Hebat kita. Dalam masa hari ini dah 59 tahun kita merdeka, kita sampai ke tahap ini hampir menjadi sebuah negara maju. Amerika bila dia merdeka? 250 tahun dulu dia maju lah. Jepun dah lama merdeka, kita baru 59 tahun. Tapi alhamdulillah, berkat usaha semua orang, maka kita hampir menjadi sebuah negara maju. Hari ini kita harap anak-anak muda kita concentrate kepada asas tugas asas kita. Apa dia? Kita nak menjadi seorang yang maju lah, yang berjaya. Hari ini adalah peluang dia. Masa ni sekarang, masa masih muda, kita punya otak kita boleh terima macam-macam lagi. Kita belajar sungguh-sungguh. Dan di Malaysia hari ini bukan bermakna kita sampai ke universiti barulah kita berjaya. Dah tak sampai universiti pun, di peringkat politeknik, dapat diploma dan sebagainya, boleh berjaya. Kadang-kadang lebih berjaya daripada orang universiti. Contoh dia balik pulang ada. Contoh orang balik pulang ada yang berjaya. Form 5 saja. Tapi oleh kerana dia dapat skill, dia belajar, dia dapat kemahiran, belajar sampai menjadi mahir, akhirnya dia boleh apa? Dia boleh jadi seorang technician yang boleh design mesin. Orang boleh pulang, orang boleh upih. Dia boleh design mesin. Bila orang datang ke kilang dia, bagi tahu apa masalah, okay, I want this kind of machine untuk nak produce barang saya. Dia design. Hari ni apa jadi? Hasil daripada dia punya design tu, mereka bentuk dia, mereka cipta dia, hasil mesin ini dia jual seluruh dunia. Bukan hanya di Malaysia tapi seluruh dunia. Cuba bayangkan, Germany pakai barang mesin yang dikeluarkan di Pulau Pinang, yang mereka bentuk oleh orang boleh pulau, pada upih. Mesin dah jual sampai Amerika, sampai ke Germany, seluruh dunia. Hebat tak hebat? Padahal dia bukan masuk universiti pun, dia cuma form 5, tapi dia ada skill, kemahiran. Jadi saya nak sebut sekali lagi bahawa kalau kita boleh berjaya di pangkat mana pun selagi, tapi yang penting kita kena dapatkan kemahiran masing-masing.
Sebab tu saya pesan kepada orang muda ni, bila dia bekerja, jangan jadi jenis orang yang 6 bulan kerja sini, berhenti, tukar pergi kilang lain. Akhirnya bila dia bertukar-tukar macam tu, dia tak akan dapat peluang untuk menjadi pakar dalam bidang yang dia minat. Betul, saya selalu pesan bahawa nak belajar sungguh-sungguh. Nak jadi apa? Dalam bidang precision tooling misalnya, boleh berjaya. Kalau ada skill yang banyak, boleh jadi vendor pada kilang-kilang. Automation, boleh. Nak jadi apa? Nak jadi mekanik kereta, jadi mekanik kereta, tapi yang pakar lah. Ada satu kumpulan anak muda kita di Bukit Bertajam, dia buka bengkel kereta Mercedes saja. Kereta Mercedes saja. Dia pergi sampai Germany belajar, balik mai buka bengkel. Satu kumpulan mereka cukup berjaya. Di Malaysia semua boleh. Ya? Nak jadi apa? Untuk kerajaan wujud berbagai-bagai institusi untuk melatih kita. KKTM ada, Politeknik ada, ya, semua ada yang boleh membantu kita. Akhirnya kita boleh berjaya. Jadi saya haraplah you tell us. Setelah lagi ada forum, mungkin saya tak sempat bersama. Cerita, you tell us what you want. Kita boleh buat, insyaAllah. You tell us, you nak apa? Boleh buat. Tapi yang penting hari ini, please, janganlah terlibat dengan banyak sangat politik. Buang masa. Biar orang politik buat kerja politik. Kita belajar dulu. Dah pandai, dah berjaya esok, nak masuk sikit-sikit politik, nak support, okey. Ya? Sekarang, please, jangan sampai jadi macam budak-budak di Kuala Lumpur tu, tinggal pelajaran kerana nak berpolitik. Akhirnya jadi apa? Ya? Jenis-jenis macam ni masa dulu pun ada. Masa peringkat saya dulu di universiti pun ada jenis yang masuk universiti tak belajar, terlibat dengan politik banyak sangat. Ya? Akhirnya langsung tak berjaya. Ada. Ya? Jadi saya harap tuan-tuan, saya dapat tengah jam. Lepas warning saya tengah jam saja, setengah jam lah. Jadi saya haraplah kita teruskan perjuangan kita masing-masing, peringkat masing-masing teruskan perjuangan untuk membina diri sendiri dan membina masyarakat dan juga negara kita. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan program Apa Kata Januari pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.